Seorang wanita ni dikata, Ustazah, saya sakit sihir bertahun-tahun. Ini yang Singapura juga ni. Saya sakit sihir daripada muda. Saya sakit sihir bertahun-tahun. Saya berubat mengata-kata. Mengata-kata tu kita faham lah tu. Sampai Malaysia, sampai sana, sampai sini. Saya sakit lama Ustazah. Lama saya sakit sihir. Saya tak teruk. Saya sihir yang teruk. Saya kena sihir yang teruk. Dan Alhamdulillah, saya boleh pulih dengan zikir. Saya boleh pulih, saya kata, apa amalan puan? Boleh pulih dengan apa? Dengan surah Ghafir ayat 44 yang Ustazah share tu. First saya dengar pada lebih kurang tahun 2020 ke 2019, dah lama. First saya dengar daripada kisah tu, daripada Ustazah, yang cerita Ustazah tu. Dan di situlah saya mula beramal dengan hadis surah Ghafir ayat 44. Apa dia tu, apa sekian? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Tuan-puan sekalian, kalau kita fikir ayat tu, apa kaitan dengan sihir? Apa kaitan dengan sihir? Surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, wa ufawwidu amri ilallah. Apa maksud dia? Wa ufawwidu membawa maksud wa dan ufawwidu, saya serahkan bulat-bulat. Bulat-bulat. Sepenuhnya, tanpa ragu-ragu. Serah sepenuhnya. Sepenuh kepercayaan. Bukan serah separuh. Serah penuh. Habis semua. Wa ufawwidu amri. Urusanku, ujianku, masalahku, kesedihanku, kekecewaanku, apa saja urusan atau apa-apa yang sedang kita hadapi ni, bulat-bulat. Wa ufawwidu amri ilallah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, basirum bil ibad. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Subhanallah. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Tuan-puan sekalian, saya dah jumpa banyak kes orang yang beramal dengan ayat ini luar biasa. Sebenarnya ayat ini melatih keimanan dan penyerahan diri dan tawakal kepada Allah sepenuhnya. Boleh jadi selama ini pergi berubat sana, berubat sini, menyandarkan kepercayaan kepada yang berubat, perawat. Oh, ada orang kata perawat ni handal, ada orang teruk, dah tak ada harapan lepas tu sembuh. Akhirnya hati kita, bukan salah perawat ya, kita ni dah awal lagi rasa percaya pada perawat. Ustaz, tolong, saya dah berubat banyak dah. Orang kata dengan Ustaz boleh ni. Kepercayaan kita daripada awal dengan berita perjalanan dah letak kepercayaan itu kepada makhluk, kepada manusia. Seolahnya manusia ni boleh tolong, boleh menyembuhkan. Padahal dia juga perantaraan. Bukan salah perawat ni. Saya nak sebut Allah uji keimanan kita. Kita memang kena berusaha. Kita kena jumpa orang-orang yang tepat, perawat yang tepat, orang yang boleh bantu kita. Tapi bagaimana hati kita ketika berusaha? Adakah melihat makhluk itu lebih besar daripada Al-Khaliq Allah? Subhanallah. Ada berapa ramai anak muda, orang tua, lelaki, perempuan. Saya dah jumpa ramai yang dah makan ubat, dah keluar masuk hospital sakit jiwa, yang sampai hilang kerja, buang keluarga, boleh sembuh anxiety, kemurungan. Saya bukan nak lawan doktor. Saya tak pernah cakap orang anxiety, orang yang makan ubat, tekanan jiwa, tekanan mental ni kena stop ubat. Saya tak pernah. Ini bukan nak berlawan dengan doktor. Ada doktor yang tak dengar habis apa saya cakap, dia marah. Tapi pengalaman saya jumpa orang yang ustazah, saya on ubat kemurungan, anxiety, depression ni berapa tahun. Tapi Alhamdulillah, surah Ghafir ayat 44 membantu saya untuk stop terus dan saya sihat seperti ustazah tengok sekarang. Saya dah buang keluarga, saya tinggal isteri, saya tinggal anak, saya tinggal pekerjaan yang sangat baik, gaji dah besar disebabkan kemurungan. Saya bawa diri, saya tak boleh jumpa orang.
Satu hari Allah takdirkan saya mendengar. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhanallah. Apa dia? Saya sebenarnya ayat tu nampak ringkaskan, simple, tapi ayat tu ayat tawakal yang sangat luar biasa. Kita memerlukan satu jalan, satu amalan yang mana boleh mengukuhkan iman, kepercayaan kita. Selalu saya cakap, kalau baca ayat ni, kena hayati, kena ulang, kena faham. Jangan hafal tanpa faham dan setiap kali sebut, mesti bawa maksud. Bukan, wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, wa ufawidu, tidak. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya daku menyerahkan masalahku, ujianku, kesedihanku, kesakitanku, kecewaan, urusanku ini bulat-bulat kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Bila sebut sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Sebab itu saya kata ada orang yang kemurungan izzati semua ni, dia cakap, Ustazah, bila saya sebut Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya, di situlah saya boleh rasa saat yang selama ini saya akan marah pada isteri saya. Awak tak faham saya. Apa yang saya rasa, apa yang saya ni. Saya marah kepada orang-orang, saya marah pada doktor. Sekretari, saya marah dia. Awak bagi obat, awak sendiri tak tahu apa yang saya rasa. Saya dah serabut, saya ni. Yang kaunselor pun saya marah. Rupanya Ustazah, ini lelaki ni. Saya ingat lagi, dia bekerja di sebuah syarikat besar. Masa tu saya dah nak pergi dekat kereta. Dia kata, Ustazah, saya nak cakap sekejap je. Saya ni Ustazah, saya punya kemurungan, saya punya teruk. Saya tinggal anak isteri, saya dah bagi surat berhenti kerja dan dia pangkat tinggi. Ustazah, dengar sekejap je. Alhamdulillah Ustazah, saya syukur sangat dengan ayat itu mengembalikan diri saya semula. Saya selama ini, saya salahkan orang keliling. Saya, rupanya yang saya perlu difahami. Dan bila saya sebut sesungguhnya Allah melihat keadaan hamba-hambanya, masa tu masuk dalam hati saya, Allah memahami apa yang saya lalui. Allah yang maha faham, Allah tahu exactly apa yang saya lalui. Sebab saya jelaskan macam mana pada isteri saya, keadaan saya. Saya tahu isteri saya cuba faham, tapi dia tak boleh rasa. Tapi Allah tahu apa yang saya boleh rasa. So, bila saya ulang-ulang Allah maha melihat keadaan hamba, saya mula merasai, saya bukan seorang diri menghadapi sakit saya ni. Saya bukan keseorangan. Allah bersama dengan saya. Allah tahu struggle saya, Allah tahu sakit saya, pedih saya. Allah tahu apa yang mengganggu dalam fikiran saya. Dan disebab saya merasai ada sesuatu yang memahami saya dan yang memahami itu Allah, saya mula rasa saya tak keseorangan. Saya mula yakin bahawa Allah akan tolong saya. Itulah dia, tuan-puan sekalian.